Kan? Ya, kata mana boleh. Ha? Apa dia? Ni cincin. Dia datang. Oh, faham. Dia pasal sana lah. Perempuan dulu lah. Okay. Sekali-sekali kita tak boleh sekali. Okey, kita akan ready semua? Kita record Dah record? Ada je idea tu. Ada je. Deng. Okey. Lagu kuat sangat orang kata. Sekejap, isi ada Radin isi ada Radin. Lagu lain. Lagu slow sikit, lagu lain. Kau nak lagu apa? Cuba bagi idea. Nak lagu apa? Ready ni. Kita pembawa ni nak datang dah ni. Nak lagu lain? Lagu apa? Tak tahu. Lagu romantik. Oh, lagu romantik. Nur Kasih. Abbas nyanyi. Nak lagu apa korang? Takkan buka lagu shuffle korang. Cepat. Lagu apa? Lagi sweet-sweet lah. Lagu sweet-sweet lah. Bagilah lagu apa yang sweet-sweet. Lagu cicak. Tahu tak lagu cicak? Cek. Jangan buat tak pernah lagi orang selalu cincin. Okay, boleh. Semua ready Tak, ni lagu ni satu sah. Satu sah. Memang lagu satu sah tu Mata ada. ni favourite. Ini sebab korang kita tayang semula lah sebab ramai yang semua dah dapat ready tengok. nak record Semayang. Mana? Dah selalu cincin nak ibadah semayang pula. Mental. Ambil Abbas. Okay. Tapi MC dia siapa? Abbas lah. Abbas lah sebab dan salam sejahtera. dia juga. Dia juga. Dia pegang cincin, She dia sapu juga. semua. Kita sedang meraihkan yang berbahagia. Pengantin kita Nadia Amira binti Osman dan juga pasangannya Muhammad Fattah bin Abdul Amin. Abdul Fattah. Abdul Fattah bin Abdul Amin. Kau tadi mesti berintern. So dengan ini kami ingin melihat pasangan ini sama-sama Untuk golek lah itu. kan? Merasakan detik momen indah ini. Terima kasih. Okay, go. Kanan lah. Ya, kanan kiri Walaupun ada jauh kena kek tu. Boleh lah Alala. Pandang mata. Minta konten lagi ni. Okay. Terima kasih Semalam ramai yang tak sempat tengok Salam cinta suami. Tunggu, ni dia. Cium macam Yuti aja. Cium macam Yuti aja sekali lagi. 1, 2, 3. Cepat. Okay, 1. Alright, satu lagi. Pipi pula. Macam ni? Tengok kamera. Mana? Tengok kamera. Korang. Okay, alright. Tengok ni. So dengan ini silakan untuk dayang-dayang istana. Astagfirullah. Apa yang kita buat ni? Korang ni besok kita lagi kena. Okey, silakan untuk sarung ke tangan Fattah. Wow. Maka dengan ini sahlah mereka sebagai suami isteri. Jadi Malam tak ada tapi ini belanja. okey, cium dahi last. Cium dahi last. Hey. Malu. Bila boleh ke? Boleh? Boleh kan? Bawah RM10. Oh, dapatlah RM100 bawah RM10. Go. RM10 sama porsi. Ini mahal RM1. Mudah mahal. Dengan ini kita ada silat. Jom. Dia orang Okay, tanya silat masuk. Ni kita belanja yang semalam tak ada. Okey, masuk silat. Ma'am, dia orang tanya ni main kahwin-kahwin ke? Silat sama silat. Silat. Ramah. Silat dulu. Siapa boleh bersilat kat sini? Iti, silat lah. Iti juga silat. Memang Iti semua. Ni apa, berenjes ke nak bersilat? Bersilat. Oh, bersilat. Okay. Sebentar nak tunggu sunscreen. Lagu tak ada lagu. Lagu silat lah. Kesani. M. Nasir. Kenapa nak kena salam-salam dia? Kenapa bersilat nak kena salam bisa salam? Awak silat ke joget? Pusing-pusing. Iklan tadi, iklan. Abbas pula silat. Okey, sambil-sambil tu kita tanyalah, kita ada soalan kan. Okey. Wartawan Dia pula. jadi wartawan pula. Semua dia yang pegang cincin, dia mesti Wartawan pula.
Tidak dah habis dah. Cuba zoom out sikit kamera tu. Nak tunjuk UT. Zoom out sikit boleh kamera, zoom out sikit. Okey. Fatah dan Amira setelah bergelar DJ MC suami pula. isteri, apakah perasaan Fatah dulu? Ini sama macam soalan semalam. Sama. Tak apa lagi, dia orang tak dengar lagi. Kita buat eksklusif kat sini. Semalam Semalam lah. dah jawab tu. Tak dengar semua semalam lah. Sekali Eh. lagi, okey. Silakan. Emo. Imo lah MC. Awak ni emo kenapa? 3, 4, go. Banyak kerja dia. Suruh diorang tanya soalan. Okey, kau tanya soalan. Kita baca Minta dari diorang sini. tanya soalan lah. Semua kerja UT sapu. Assalamualaikum dan salam sejahtera atas nama tu 999. Last Kau dah day. kenapa ni macam tu bilang? Sunscreen dah masuk Oh, sunscreen dah masuk. Okey. Sama-sama ke Okey. sunscreen dah masuk. Sunscreen dah masuk. Nah. Boleh. Daripada kat tangan. That's your sunscreen. Sunscreen berapa harga malam Sunscreen malam ni kita nak bagi RM berapa? Ma'am? ni? RM10.90. RM10.90. Siapa cepat dia dapat. Oh. Okey, korang tengok dekat tu. Tak kira. Dia boleh bertindak macam foundation juga kan? Tapi dia macam yang sama, dia melindungi Ni kulit SPF korang berapa? dari SPF apa? SPF 50. 50. SPF 50. Dia kena tu. Okay. Ini sunscreen lah.